recommend. Sekarang ni kita di area pucung. Okay, pucung kita nak tunjuk satu. Okay, yang kita dah pasang. Okay, itu kita bahagian dinding. Okay, dinding ni siap lampu hiasan dan juga LED. Okay, LED. So switch kat sini ya. Boleh tengok. So cahaya dia turun dan naik. So yang ni kita belanja. Kita belanja kat semua. Ini boleh pusing ni. Boleh pusing. Ni untuk LED. Okay, kita pakai casing color black color black. Biasa kita pakai casing half black, half white. Okay. So kita buat ni sepanjang 25 kaki. 25 kaki. So nanti kita akan letak gambar sebelum macam mana rupa dia. Selepas kita masuk color olive green. Olive green ni cantik color ni. Kalau buat kabinet pun cantik bang. Kena dia nampak modern. Modern. So tambah dengan lighting, tambah dengan lampu hiasan ni bentuk V, memang wow. Lepas tu kerusi ada dekat sini. Lepas tu tengok TV. Okay, sebab TV ada juga ni. TV belum pasang lagi. Sebab hari ni berapa bulan dah? 7 bulan. Hari ni 17 bulan. Ni owner nak last minute nak buat untuk raya. Tapi insya-Allah kita penuhi permintaan dia. 3 kabinet 19 hari bulan kita pasang. So nanti kita akan pasang 3 kabinet, so kita update. InsyaAllah 19 hari bulan settle. Okay, so korang cuba komen cantik ke tak cantik. Okay, apa pun kan, like, komen, follow, share dan repost banyak-banyak video ni. Apa pun janji jual kan. Okay, lucu.